Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang penonton kan Ada kita menonton di bulan puasa. Masya Allah. Tadi sahur pukul berapa? Tadi sahur. Alamak. Tengok kita punya podcast sebelum ni. Saya suka lambat-lambatkan Ustaz. Saya dah belajar lambat-lambatkan sahur, cepat-cepatkan buka. Betul. So, nampak meja kosong. Lalu biasa ada air. Oh, hebat lah Ustaz Zing ni, insyaAllah. Okay, macam mana, apa kata kita mulakan dengan sedikit firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat dapat tadabbur ataupun dapat menghayatinya, insya-Allah. Jadi apa kata kalau kiranya Ustaz Irfan kita dapat kongsi sikit berkaitan dengan firman Allah yang ada kaitan dengan membazir, yang mana kita pernah dengar innal mubadzirin kana ikhwana syaitan kan? Betul. Okay Ustaz, mana tu? Bismillah, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam lagi Nak Boleh. dengar apa jemaah pula. Jawab salam. Dah macam forum. Dia suka main forum lah. Main forum. Okay, berkenaan dengan apa, kita buka dengan apa, kita buka sentiasa dengan firman Allah SWT, supaya Allah SWT memberkatilah apa yang kita nak cakap nanti, insya-Allah. Jadi pada kali ini kita mengambil kesempatan untuk berkongsi berkenaan dengan membazir. Yang kita tahu di Ramadan ni mesti satu topik yang begitu panas. Sebab apa? Sebab Ramadan ni banyak sangat orang jual-jual makan nanti. Kat Singapura ni banyak je tempat. Saya pun dah nampak dah dekat Pasir Ris ni. Ada orang set up dah semua. Banyak yang dah start dah. Diorang tengah preparation lah. Yang paling popular sekarang dekat ni lah, Gelam, Kampung Gelam. Kampung Gelam. Punya bazar tu. Jadi berbual pasal bazir ni, kita semua mesti kita kena kaitkan dengan bazar lah. Kalau kita pergi bazar je, kadang-kadang kita nak beli makan tu, nafsu kita bergelora untuk membeli makanan yang cukup sedap. Masya-Allah. Sekarang ni pun makanan semua dah baru dah. Yang tak common yang kita sering nampak, macam kuih-kuih muih Melayu semua. Sekarang ni dah ada kunafa. Dah ada apa, Bomboli. Bomboli Macam macam yang donat yang dalam ada krim tu lah, yang bulat-bulat. Bomboli apa entah namanya. Tak pernah dengar. Tak tahu. Donat Aku salah semua. donat dalam ada krim. Dia bulat-bulat. Apalah benda tu? Bomboli tak salah. Bomboli. Apalah. Tak tahu. Sekarang semua panipuri. Yang sedap, cukup sedap lah sekali. Jadi bila makanan sedap yang tak common sangat, harga pun mendadak menaik pun juga, inflation juga yang happening in Singapore. Jadi kita pun ada rasa nafsu kita akan naik sebab nak beli sangat makanan ni. Nafsu makan. Jadi bila time puasa ni, kita pun rasa lapar. Rasa lapar tu kita akan biasalah bedal je everything yang kita nampak yang manis di pandangan kita ni. Bila nak beli je, ada duit, kita beli je. Nanti kita makan puas-puasnya. Jadi apa jadi selepas tu, kita adalah sifat membazir di situ. Dari rumah je, dah buka je, dah makan dah semua, dah rasa kenyang. Ada juga yang terlebih selepas itu. Ingat nak simpan untuk tarawih. Lepas tarawih pun dah gone. Dah penat, dah makan, dah kenyang, dah penat, habis gone, tidur. Nak simpan untuk sahur pun dah penat juga. Tak jadi makan, habis simpan Xbox pula. Dekat Xbox pula apa? Xbox makan. Kira Xbox makan lah. Xbox pula penuh dengan makanan-makanan yang disimpan. Habis the next day pun beli tempat sama juga. Tambah juga dia punya ni. Jadi itulah, kalau kita nak learn daripada apa ayat yang tadi Ustaz Zaki menyebutkan berkenaan dengan orang yang membazir ni adalah saudara-saudaranya syaitan, adalah mereka membeli ataupun mereka menggunakan sesuatu melebihi kadar yang keperluan mereka. Sebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan mereka dengan syaitan. Kerana apa? Kerana kalau diorang rasa diorang tak perlu, diorang still membelinya ataupun diorang still menggunakannya, bukan sebab mereka rasa mereka memerlukan, tetapi dengan nafsu mereka yang bergelora untuk menggunakan benda-benda tersebut itu. Actually dalam ayat tu juga nak sampaikan sikit lah. Kira kalau macam membazir, kita
pasal ikut nafsu kan. Ada satu selalu kalau cakap makan jangan ikut nafsu, beli pun jangan ikut nafsu, kan selalu orang cakap. So macam mana kita nak praktis supaya kita tak akan buang-buang makanan. Okay, kalau nak praktis macam mana Ustaz cakap tadi, whatever it is, it comes to you lah. It comes to you, diri sendiri kita. Okay, kita kita jangan cakap orang lain, kita lah. Kalau macam semampu mungkin, bila time tengah lapar tu, kita selalu rasa tengok semua cantik. Dia punya presentation dia semua cantik, geram aja, kan? Kadang-kadang air kosong tu dengan air saja dah simple dah. Dia punya geram tu macam nak beli on the spot, kan? Lepas tu bila habis kita punya perut ni, dia bila dah lapar sangat, dia punya nafsu tu nak makan semua. Tapi bila dah start buka puasa, dia punya masuk sikit je dah kenyang. Kadang-kadang kalau kita perasan, kita bila buka puasa, kita bedal air dulu. Betul. Kenyang air kenyang Nanti air. tu dah Tak, kenyang makan air. kurma dulu Ustaz. Makan kurma dulu. Tu you lah. Kenyang kurma Makan kurma dulu. Okey lah, alhamdulillah ahli syurga, masya-Allah. Amin. Ahli syurga, amin. Jadi yalah. Banyak belakang pun semua orang makan kurma. Itu standard lah kan. Makan kurma. Lepas kurma kadang-kadang dia beri air dulu. Betul. Air memang air number one lah. Hilangkan kehausan satu hari berpuasa kan. Berapa dah kering dah, macam nak Lama. macam nak minum air. Tengah puasa sekarang ni. Jadi kan Satu saya cakap belum puasa jangan buat podcast, nak juga. jadi kan kita ni untuk mengelakkan pembaziran tu, first kali kita kena fikir Ramadan ni apa. Tujuan Ramadan ni apa? Tujuan ni sebenarnya nak berpuasa. Puasa tu tahan diri daripada lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga tu berkaitan dengan menahan diri daripada nafsu yang lampau-lampau. Syukur alhamdulillah syaitan tak banyak. Jadi dia punya lawan dia tu kita macam able to fight lah kan. Dan kalau kita fikir betul sebenarnya lah bulan Ramadan ni adalah bulan jimat. Sepatutnya bulan Ramadan ni jimat kita daripada berbelanja lebih. Bukan tak boleh belanja. Boleh. Berbelanja lebih. Jadi kalau kita tengok kita punya kawan-kawan, teman-teman yang berniaga di bazar, mereka memberikan makanan yang terbaik, yang sedap, yang yalah macam-macam harganya, macam-macam bentuknya. Bombola. Bombola. Saya try Google lah. Bomboli pula. Bomboli ke apa Betul benda tak kan? saya sebut ni? Takut salah info kan. Jadi Itu dia bukan donat, krim donat biasa ke? tak tahu. Dia Sedap juga dengar Tu Dengar dia dah sedap, krim dalam semua. Jadi dia orang meniaga ni memang betul lah nak mendapatkan rezeki yang lebih, insya-Allah. Tapi kita beli sekadarnya pada hari tu. Kalau lah kiranya kita nak beli lagi, maknanya kita drag lah. Jadi beli, besok beli, lusa beli, contohnya lah. Tukar-tukar. Tak perlu nak beli one shot banyak gitu, takut tak habis. Saya sebut salah ke bombolin? Bombolo. Oh macam ni je dia. Bombolon. BOMBOLONE. Oh, Bombolon. bombolon lah. Bombolon. Melayu tu. Dia macam ni Ustaz. Dalam masa karnival kampung ada lah. Yalah, ini bombolon. 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 Tak tahu. Serius tak tahu. Tak tahu macam mana dia punya Tak ada nama dia tak popular. Tapi benda dia popular. Bendanya tahulah. Benda dia tahulah. Dia punya pronunciation tu tak tahu. Is it bombolon? Dia bukan pergi di sini. Bombolon. Betul. Jadi macam gitulah. Kita jangan membazir dalam membeli bombolon. Betul. Siapa tak tahu bombolon tak apa. Dia macam donat tapi dalam dia ada krim. Sedap Ustaz. Donat berkrim. Kalau lagi yang ada flavor coklat-coklat dalam ke apa kan, krim. Tu boleh dapat dekat ni kan, Krispy Kreme. Krispy Kreme tak ada. Tak ada. Cakap je. Kemarin Ustaz tut. Terkasih advertisement. Tapi tak apalah, tak kisahlah. Tapi Ustaz macam kepentingan macam selalunya memang betul lah Ustaz cakap. Kalau kita berpuasa ni macam pergi tempat bazar-bazar ni memang dia punya nafsu dia memang dahsyat lah. Lagi-lagi haus nampak air yang sedap. Sekarang ni dah ada air balang semua. Very different kind of drinks yang kita boleh choose. Yang kita rasa memang sedap, everything over sedap by then. Tapi cuma nasihat sebagai seorang Muslim ni macam berpada-pada lah untuk membeli
Kalau rasa nak lebih, maybe kita beli lebih yang kita rasa kita boleh consume it on that day. Actually Ustaz, kalau nak beli lebih boleh. Kalau misalnya benda tu air sedap, beli 3. Satu dia ambil, 2 kasih saya. Kita boleh kongsi ya. Kongsi. Kira so 2 boleh habis lah. Actually, Sorry boleh habis 2 botol. InsyaAllah lah kalau dah puasa macam selalu lah. Air lebih lah. Air lebih. Actually kalau belanja berpada-pada, actually kalau nak beli, kalau tak boleh konsum sendiri, kasih orang. Betul. Bersedekah. Bersedekah. Tak dikira membazir kalau beli banyak makan tapi diberikan kepada jemaah-jemaah lain yang nak berbuka puasa lah. Pun jamaah ke atau mungkin dah beli lebih, rasa macam alamak, masa beli pusing satu orang wazah, tak perasan yang dia ni beli sikit, ni beli sikit, bila dah kumpul semua, macam banyak nak, tak aku nak makan ni seorang-seorang, atau misalnya family members 2-3 orang, takkan 2-3 orang boleh habis ni macam banyak. Daripada sebelum nak makan membazir, kasihlah jiran ke apa. Betul. Patut share. Orang Islam share the feast. Betul, share The bombolon. I think that's the way to actually rather than makan makanan tu membazir. Betul. Sebab sayang tau. Kita fikirkan dalam masa yang sama, kita fikirkan tentang teman-teman dan sahabat-sahabat kita di luar negara. Yang lagi di Palestin, Ustaz. Yang betul-betul tak ada makanan, yang susah nak proper ada food makan. Proper food. Correct. Dia orang makan, inilah macam betul dikatakan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang lah. Kalau bukan betul kais Ustaz, memang ada yang tak makan terus langsung pagi tu. Jadi bila kita tengok macam tu kan macam kesian. Habis kita macam rasa bersalah tau bila nak buang tu. Sebab dah lama sangat. Kita ambil contohnya bila time iftar tu kita semangat nak makan. Lepas tu bila kita pergi ke masjid kita nak makan kan, nampak best kan, semua kita nak ambil. Bawa balik lah konon-konon nak makan sahur. Sahur pun tak bedal. Lepas tu nak buka petang bukan boleh makan. Kita tunggu sampai ke buka. Buka pun kita tak makan tau yang semalamnya. End up kita buang. Dah macam mana tu? Betul. Dah beli baru punya. Dah makanan semalam ada je yang tak makan benda semalam pun. Dah keras ke dah. Sayang. Tapi ini pengajaran bukan untuk siapa-siapa yang kita nak nasihatkan. Ini pengajaran untuk kita juga. Kita pun kadang-kadang pun without realizing we also doing the same mistake. Correct. Ini based on pengalaman je pun. Betul. Tak orang tak kita. So the best practice is kita bukan takap kita jangan pergi bazar. Pasal diorang pun berniaga, kita nak kena support diorang juga. Tapi kita boleh belanja, tapi agak-agak itu. Betul. Point dah agak-agak je lah. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang berniaga di bazar. Sebab diorang ada kasih kita alternatif untuk cari iftar yang sedap-sedap. Betul. Jadi dalam kesempatan tu, saya mungkin kita semua ni nak kira maknanya berikan sokongan kepada semua vendor-vendor. Kalau kiranya berniaga, alhamdulillah makanannya sedap, tambah sikit upsize dengan upgrade dia punya makanan tu dengan keberkatan. Agak-agak apa keberkatan yang kita boleh share supaya mereka punya rezeki tu dah banyak, alhamdulillah, berkat. Macam mana first mungkin first idea saya boleh kalau diorang nak berkat dengan Ustaz, kalau diorang rasa diorang boleh masak berlebihan, hantar kat sini, masa kita tak boleh pergi bazar. Kasih free je. Sedekah. Kita bukan akan makan seorang, kita akan kongsi-kongsi dengan jemaah. Satu lah. Kalau nak berkat lah. Lagi satu is Ustaz mungkin dengan cara solat. Okay. Ya betul. Macam solat, macam mereka berniaga biasanya alhamdulillah dekat dengan masjid. Macam contoh Masjid Sultan kan. Jadi alhamdulillah saya rasa ramai di kalangan vendor-vendor ni semua yang mengambil kesempatan bila sudah sampai waktunya untuk solat, mereka berganti-ganti. Betul. Maka insya-Allah berkat lagi. Kita doakan yang terbaik untuk jadi diorang satu lah. pun kalau nak berkat satu bisnes semua, saya rasa amanah dan jujur lah dalam buat bisnes tu. Tak boleh tipu harga lah, tak boleh macam cakap berapa gram ni semua. Saya rasa tu pun ada kepentingan. Ini macam pasal gram macam hal macam dinding je Ustaz. Dinding
tahu pasal dinding? Tak tahu. Pasal kan dorang kena weight dinding. Selalu usually 100 gram berapa dolar. Kira tipu instead of 100 dia tipulah letak kurang tapi kasih harga yang harga 100 gram. Tu cerita lain lah. Tu cerita lain. Tu Pasal tempat- dinding lah. Tu tempat lain lah. Tempat lain. Bukan negeri Singapura lah. Tapi tempat lain lah. Kira tak amanah lah. Pasal Tak lah, macam sifat amanah. Dan saya pun tengok video juga, tapi bukan kat Singapura jugalah. Dia akan weight plastik dulu. Dia nak tengok berapa weight plastik tu dengan dia punya barang dia. Jadi dia minus off plastik tu. Ni dekat Pakistan ke Pakistan mana ke ke seorang apa, dia ni amanah. Dia Letak sifat amanah tu. sampai ada. kau tanya tak payahlah aku bayar je. Dia kata tak. Ni plastik aku tak jual. Aku jual barangnya. Susah tau. Susah nak jumpa. Kalau lah kiranya kita pergi kedai orang jual durian, saya tak jual kulit durian, saya jual duriannya. Bestnya. best. Tu suka saya. So kedai ni cepat habis. Itu kalau pasal amanah pasal makanan kan pernah tak kamu cross kenapa air, for example air cup air batu banyak, air dia sikit. Sebab nak kasi tu tak pernah banyak tanya lah. Tu macam nak kata tak nak cakap apa-apa lah kan. Bukan kat Singapura juga. Bukan kat Singapura juga. Tak lah, actually pasal kita ketengah haus kadang bila dah minum cepatnya airnya habis. Cepatnya habis lah. Dia mungkin yalah agaknya ais banyak lah. Ais banyak. Tapi bila kita minta kurang ais kena bayar. kena bayar. Itu standard. Apa pasal kira kita bayar apa? Bayar nak kurangkan ais ke bayar air dia lebih? Bayar air dia lebih. Tak lah, saya pun macam faham kalau ais tu cair dia jadi air. So air yang diisi tu manis sangat. So ais tu kita tunggu kejap, ais tu dah cair, kita gaul dengan air tu. Kacau. Itu je lah saya punya point je. Actually saya tak tahu yang kurang ais kena bayar juga. Kalau pergi serius ada tempat minta kurang ais kena bayar lagi. Pasal orang kena tambah air. Kena tambah air. Pasal ada tempat tanah ais langsung lagi mahal sikit. Pasal ada tanah ais. Jadi kita dapat minum air lah. Lagi satu keberkatan dalam niaga kan. Mudah-mudahan rezekinya diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Senyum lah. Senyum sedekah. Senyum sedekah kan. Susah Ustaz. Bulan-bulan puasa dengan perut tengah tu lah tak ada test patient kan. Tapi itulah dia punya dia. Cuba bayangkan kalau kita datang, kita lapar, yang masak pun lapar. Contoh Lepas tu dia kata Assalamualaikum, senyum abang nak makan apa, nak buka silakan, kita ada ni. Kita pun happy nak beli. Betul. Dia pun semangat nak menjual. Lepas tu bila orang beli happy, mungkin orang doakan dia. Semoga perniagaan awak majulah. Awak kasih saya happy lah. Balik pula makan, sedap, Masya Allah. Teringat yang jual tu. Doakan lagi. Kan bagus. Jadi mesra. Dia punya mesra. Kena mesra. Itu pun sunnah adab apa? Betul. Adab berniaga. Nabi yang baik. Jadi kita berniaga di bulan yang mulia dengan memberikan kesempatan kepada orang yang berpuasa dapat makan dan sihat untuk melakukan ibadah. Lepas tu dia buat lagi upsize dia punya kualiti perniagaan dia dengan akhlak yang murni, berkat. InsyaAllah. Kalau berkat dia pun sebab dia dapat pahala berlebihan sebab dia kasih kita makan. Orang yang berpuasa makan tu dijanjikan dapat double lagi lah apa yang Nabi janjikan. Untung kan? Untung lah. Jadi untung tau yang jadi vendor ni. Kita pun untung, kita tak membazir. Maknanya kita beli sekadarnya. Kalau kita beli lebih, maknanya kita nak kasih orang, nak kasih Encik Ahmad Ibrahim, begitulah kan. Tahun depan jadi vendor Ustaz. Tak dengar dia punya sewa je. Itulah. Jadi itu antara satu cobaan. Allah, itulah tu dia punya cons dia lah ya. Tapi itulah dan itu lagi macam banyak pun nak cakap. Kan? Momentum dah sampai dah. Lagi kalau macam rezeki yang berkat. Allah Taala kasih usaha dia untuk berniaga. Kemudian Allah kasih dia rezeki. Kemudian nak berkat kan. Ikut sunnah, ikut apa yang Allah Taala suruh. Tinggalkan yang haram-haram. Tinggalkan perkara-perkara yang mendatangkan ataupun menunjukkan sesuatu yang langgar daripada perintah Allah lah. Berkat insya-Allah. Ustaz, kalau saya nak tanyalah Ustaz, kalau orang tu dia puasa tapi dia tak jujur dalam dia punya bisnes dia. Dia asyik buat menipu. Puasa dia boleh continue ke dah berdosa? Puasa tak batal. Puasa tak batal. Sebab menipu tu tak membatalkan puasa. Tapi kualitinya tak ada. Kualiti tak ada. Dan
Sebab puasa tu tak batal kan. Dia menipu contohnya, kualiti tak ada. Sekali tengah-tengah tu, dah macam mana tak ada kasih daya. Astaghfirullahaladzim kan. Dia dah dapat balik dia punya kualiti dia. Quality kan. So untung lah. Tetap untung. Jadi dan dalam masa yang sama pula, setan dah kurang. Jadi dia nak fight tu Senang sikit. senang sikit. Tapi kalau for bazar-bazar, I think for our Singapore, kira dalam negeri kita, I think there's no much untuk diorang take advantage untuk menipu. I think semua dah kira diorang menipu, kira nak kasih makan orang Islam pun diorang, I think they feel macam ini orang nak buat buka sih, takkan aku nak tipu kan. Kalau dia example macam tipu macam misalnya sardin dalam ada bawang banyak instead of ikan banyak, tu kira macam gitu punya Experience itu tak tahulah, itu masing-masing lah. masing-masing. Macam mana kita sebagai pembeli, kita berhak untuk menilai kan, untuk tengok barang tu okey ke tak okey. Ataupun kita tak tahu, first time kita beli, kita tengok alamak tak best lah, sudah. Tapi jangan pula kira macam memburuk-burukkan. Kita boleh kasih feedback. Contohlah you jual for example I pergi you punya kedai, you jual epok-epok tau. Epok-epok apa macam letaklah epok-epok angin berperisa sardin example epok-epok angin berperisa sardin ataupun epok-epok angin berperisa rendang. Jadi you pun beli lah. Memang dalam dia kosong, angin je rasa rendang. Apa ni? Bising. Lepas tu saya tak pergi kat you tak apa feedback. Terus pergi dekat social media, kutuk, rendah-rendahkan. Mungkin hari tu dia memang terlupa ke apa benda. Ataupun mungkin hari tu memang menu dia epok-epok angin. Tak, mungkin time masa goreng inti dia terkeluar. Dia tak perasan. Dia dah terjual. Dia bukan niat nak tipu. Ya, betul. Kan? Dia Bukan niat terbuat nak salah atau buat masalah yang dia tak perasan ke apa. Betul. Dia nak goreng macam rendang apa kan, nak goreng terkeluar pun jadi benda. So macam juga. cara kita review feedback tu pun agak penting juga. Betul. Kita ada respect juga, ada dia punya cara juga. Betul. Ya. I think the advice is kalau macam come across, jalan sendiri. Pasal kalau post viral, dia akan affect the vendor itself lah. Macam dia, orang akan viral, akan cakap kedai mana, beli kat mana. Nanti orang nak pergi, actually kesian jugalah pasal orang tak dapat tarik customer tu semua untuk datang kat dia kedai semua. Dia berniaga untuk family dia. Untuk family, untuk keluarga, untuk diri. Wallahualam, masing-masing punya niat lah kan. Tapi kita doakan dia berniaga dengan amanah, jujur, ikut apa yang Allah perintahkan, berkat. Upsize dia punya rezeki. Kita upsize kita punya food lah. So kita ada alternatif lah. Asyik bazar je pasti buat pasal makan. Asal tak buat pasal baju-baju pula Ustaz Baju Dia macam bazar dah kaitkan dengan makanan. Bazir pun bazir makanan juga. So dulu dah macam dah terkait lah dengan satu sama lain. Tu susah lah. I nak kongsi. Okay, selain daripada kita makan kat bazar kan, dia ada buffet. Okay, buffet. Buffet Ramadan. Buffet Ramadan ni pun kadang-kadang boleh jadi bazir juga. Macam mana boleh bazir? Pasal bayar satu kali pun Ustaz. Betul. Tapi kita take something yang kita nak apa. Kita ambil dah habis dah itu je. Okay, saya faham. Macam bila dah tengok makan banyak, pusing satu orang atas pinggan letak banyak-banyak, tapi makan sikit, yang lain bila yes. Dia kira boleh termasuk juga. Jadi jadi maknanya kalau dia pergi buffet sekalipun, dia kena ambil sikit. Ambil pada lah. Dia kalau buffet, kalau kadang-kadang pun dia rasa macam dia dah bayar something. Dia rasa macam I tak makan sebanyak mana yang I bayar. Dia akan rasa macam gitu juga. Dan at the same time, pasal dia rasa tu lah nanti dia membazir. Betul. Rasa bersalah, guilty. That's why dia kena pandai, kena bijak membahagi masa dia dalam makan. Dan juga pandai bawa Tupperware lah. Macam teringat dia patutnya dia kena yang kambing bakar. Ustaz Irfan bakar. Kita makan kambing bakar. Ayam lah. Ayam bakar. Lamb chop lah Ustaz. yang kita makan ni. Itu bukan dessert ke Ustaz tu? Dah 1 jam duduk situ masih je. Betul. Dia buffet masa time bulan-bulan Ramadan, insya-Allah masa member-member selama ajak iftar gathering. Nanti kedua akan pergi. Selalunya akan pergi tempat-tempat yang menarik lah, restoran, betul. Buffet. Saya masa kat kerja lama dulu, diorang buat ada satu
kontraktor belanja kita makan lah Oh, company. okay. Kita makan dekat Roy Scott Zat. Oh. Settle Zat. Okay, selalu buffet ni dia ada apa? Macam mana dia punya susun dia? Oh, kalau yang kat Roy Scott tu macam makanan hotel lah. Dia ada Asian, ada all ada kind Asian of cuisine satay, Dia ada macam main course, ada cold dishes. main course pula. Macam daging, Daging cold ada, dishes, ada dessert. Ada Dessert ke desert? Desert tu padang pasir. dia ada cold dishes yang macam yang ketam yang is ketam bola. Seafood ada. Cold dishes. Cold dishes. Tapi itu ada babalong. Bombolun. Babalong. Tu ada. Saya tak ingat lah tu. Ada tak ya? Banyak benda ni nak sebut. Melekat lah babalong. Bomboli lah. Bomboli. Tak tahu susah lah. nak sebut. Tak apalah, nanti saya check. Selalu benda-benda ni perempuan pandai sebut. Kita itu tukar makan je. Kalau macam ini so nama Gen Z punya nama Bombalun. Aduh. Betul. Ustaz baby boomer saya bukan? Tak tahu. Baby boomer orang tua. Kalau gitu agaknya. Okay. Taklah, kira kalau macam kita iftar dengan members pun sama kadang-kadang jangan cakap iftar adik-beradik, keluarga-keluarga. Kita akan satu weekend semua akan datang rumah. Family ni bawa ni, family tu bawa ni. Potluck. Itu pun nak kena control jugalah. Betul. Itu pun kadang-kadang pun macam terlebih makan. Tapi kalau terlebih makan masih boleh bawa balik makan, okey. Taklah, saya punya family pun memang selalu potluck. Kita bawa nanti at the end of the day nanti kita akan bungkus sama-sama, make sure semua dapat rata semua, dan semua akan bawa balik. Jadi semua tak bawa balik barang yang diorang bawa tau. Diorang bawa balik semua punya makanan in a equally lah. Habis pinggan sekali lah. Taklah pinggan dari rumah tu je pinggan. Angkat sekali semua. Actually Ramadan is very good lah untuk mengeratkan silaturahim. Betul. Silaturahim sambil beriftar. Lepas iftar jemaah maghrib sama-sama. Ni kat rumah bukan dekat masjid jemaah ramai-ramai. Lepas tu tarawih pun boleh sama. Lepas tu boleh continue. Itulah dikirakan sebagai, selain daripada kita makan buffet makanan, dia ada buffet ibadah. Buffet ibadah ni dia ada 114 surah yang sedap-sedap. 114 surah yang sedap-sedap, jus yang sedap-sedap. Jadi dalam 114 surah yang sedap, dalam 30 jenis jus yang sedap. Ustaz suka jus mana? Jus mana Ustaz? Jus yang manis-manis. Kemudian kita boleh upsize tu, upsize itu buffet tu kan, buffet tu dengan tarawih 8 tarawih ataupun 23 kalau nak. Kemudian pulang nak dapatkan dia punya, orang kata tu apa dia, macam kemanisan. Kemudian dessert. Tahajud, hajat, apa lagi, taubat, solat sunat yang malam. Itu dia punya dessert je. Itu kira buat sendirilah. Kalau nak tunggu iftar, stay sama-sama Jumaat sampai pagi. Itu yang tadi itulah kita berbual tu, yang buat sendiri ke apa benda. Itu kira buffet upsize dia. Lepas tu kalau macam benda yang sedap-sedap dalam mulut kan, apa mouth watering kan, zikir. Mana Ustaz dapat ni semua? Dia bila dah lapar dia semua keluar. Jadi mouth watering zikir ni. Jadi zikir la ilaha illallah, zikir apa, subhanallah, zikir banyak zikir. Itu semua mouth watering. Itu pun kira masa time puasa, masa kita puasa, tengah haus ke tengah lapar, ada tak zikir-zikir untuk kita? Zikir tu sendiri buat kita kenyang. InsyaAllah Dia boleh jadikan kita punya praktis lah. Kalau kita boleh rasa. Betul. Dia bukan kenyang literally lah juga. Ini ada satu soalan lah sebelum kita kira buat air kan. Kita buat air. Kalau kita rasa tak telan, batal tak Ustaz? Dia tak telan tak batal. Tak telan tak batal kan? Tak, kira batal. macam dia just macam letak mulut gitu, then you ludah out. Ludah dan komo lah. Tak payah komo tak. Yang Yang penting jangan telan lah. Anything lah. Oh, okay. Kalau rasa macam ada cepis-cepis lagi tu, keluarkan je. Cepis-cepis lagi keluarkan. Ya. Okay. Jadi rasa
kadarnya dia bukan mengenyang macam pasal I curious tukang-tukang masak kan. Kadang diorang masak garam lupa letak apa, diorang try rasa. Itulah tu memang ada orang selalu cakap lah. Kalau diorang masak time Ramadan ni diorang macam tak confident dengan apa yang diorang masak sebab diorang tak dapat rasa apa yang diorang masak. Jadi boleh untuk meletakkan kat tangan lepas tu rasa. Jadi yang penting jangan telan. Dia punya point dia jangan telan. Jangan telan. Saya nak tanya sikit Ustaz. Kalau macam dalam bulan Ramadan ni kita nak melakukan ibadah di siang hari. Kemudian kita pun ambil wuduk lah kan. Jadi bila time komo-komo tu, time cuci mulut tu, masuk dalam 5 liter, keluar dalam 1 liter. Tu macam mana Ustaz? Itu Komo 5 liter kita komo 1-2 tangan lah. Keluar macam puik gitu. Tu macam mana? Tu dah telan lah tu. Dah telan lah tu. Dah tak boleh lah. Tu kira gone case lah. Dah gone case dah tu. Masa wuduk komo mulut tak salah kan? Komo mulut tak salah. Tapi dia macam, kalau Ustaz boleh betulkan saya tahu macam dia makro. Makro untuk mengumurkan mengumurkan mulut. Mengumur. Dia kira komo campur campur. Mengumur di siang Ramadan. Apa bagus. Saya tak sedap. Mengumur bukan mengumur. Menggagal. Komor lah. Berkumur-kumur. Tak tahulah apa. Tengah fikir bahasa betul lah. Okay. Kumur-kumur dengan gargling lah. Pagi Ramadan, siang Ramadan tu. Dia cakap macam berus gigi pun sama. Berus gigi pun macam makruh juga. Tapi kalau kita nak mulut kita wangi kan. Jadi kalau kita berus gigi sekadarnya macam kadang-kadang itu boleh tertelan dia punya air ke apa. Untuk avoid daripada telan air, dan saya rasa itu tak ada masalah lah untuk gosok gigi lah di Ramadan. Nabi pernah pesan yang mulut orang berpuasa tu dia bagaikan kasturi kan? Kasturi, ya. Tapi kalau kiranya dah macam tu, tapi sengaja Assalamualaikum. Macam gitu. Orang ambil bila cakap apa kan? Apa khabar? Habis member oi. Habis kata ni kasturi. Kasturi. Kalau macam tu macam mana? Macam gitu. Kalau gitu macam mana? Gitu. Saya rasa Nabi tak bermaksud lah literally. Jadi kalau siapa buat gitu boleh kasih backhand tak? Boleh. Backhand plastik hitam ni. Macam pernah kena kacau je ni. Okey lah. Alright. Tak boleh. Ini Assalamualaikum. Ini exception dah ketahu puasa bawa ketahu. Yalah, mana yang dapat kita sampaikan untuk manfaat semua kan, insyaallah. Ini dah nak dekat time-time nak buka puasa ni. Actually belum. Ni pasal kita nak preparation. Persiapan. Insyaallah. Ni pun dia puasa this time azan ke berapa 7:15. Rasa macam kalau more than 7:15 macam lambat sangat lah. Saya pernah dulu pernah azan 6:50 plus. Macam best ke, tapi subuh makin cepat juga. Nak cepatkan saya boleh azan Ustaz. Batal sama lah. Tak, jangan main-main. Umur bukan budak-budak lagi. Kalau budak-budak tak apa, ni dah tua semua. Ya Allah, janganlah. Dengan azan rupanya azan asar, azan zuhur. Okay, Ustaz pun kita alhamdulillah dapat more than half an hour, insyaAllah. Kita doakan semua bulan puasa ni. Mungkin kira semua dapat puasa sebulan, insyaAllah. Amin. Lepas tu kita pun nak sambil tu kita dah cakap pasal bazar. Kita harap bazar-bazar, vendor-vendor yang dekat bazar Ramadan, insyaAllah bisnes orang bermaju juga, insyaAllah. Lagi apa? Ada apa nak sampaikan? Kalau nak follow program-program di Masjid Ahmad Ibrahim, silakan. Setiap hari kita ada tadarus muslimin di bulan Ramadan, dan juga hari Isnin dan Selasa tadarus muslimah pada 9 pagi. Lepas tu kalau siapa nak iftar dekat Masjid Ahmad Ibrahim lepas maghrib, kalau lepas isyak dah habis. Betul. Betul lah. Lepas isyak. Okey. Dalam kesempatan bulan Ramadan, kalau nak dapat pahala lebih, insya-Allah, kalau kiranya mahu nak sponsor kita punya barang-barang podcast sikit lebih kurang, macam contoh baru stand lah. Tunjuk stand lah. Kita dah kesian ni. Kita macam nak pakai phone. Sebab kesian dia daripada tadi pegang je. Apalah. Kan.
Kalau Rasa better pula gitu. Rasa macam better pula tak perlu stand. Action Oh, baiklah. Okay. Ada apa-apa lagi? Last anything? No. Ada few minutes lagi ke? Dah Ustaz actually belum boleh close shop. Close shop Okay. Kalau gitu kita ada lagi a few more episode untuk Ramadan lagi, InsyaAllah kalau kita boleh. Doa-doakan kami kita ada tenaga untuk buat recording during Ramadan, InsyaAllah. Lepas tu kita akan nanti satu episod kita akan cakap sempena raya pula Ustaz. Raya first day raya, semayang raya, target-target pukul berapa. Habis kalau dah terlalu ramai, harap-harap minta share info. Dan ada second section. So itu nanti kita sampaikan lah. Kan kalau sempat insyaAllah. Kalau yelah Ramadan ni busy, so we don't know macam mana situasinya. So kalau ada insyaAllah podcast adalah. Nanti kita akan upload. Kalau ada podcast kita akan upload dia punya trailer. Dia punya bukan trailer apa dia? Dia punya klip dia. Kalau ada, kalau tak ada maknanya senyap je tu, maknanya kita busy lah. InsyaAllah lah kita try lah as much as we want to actually do this, kira untuk kasih manfaat untuk kita punya pendengar dengan jemaah-jemaah di Masjid Ahmad Ibrahim, insyaAllah. Okay lah, insyaAllah. Okay, baik, insyaAllah. Tak ada apa-apa, kita tutup ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom boleh. Sempat